Selesai 3 tahun mengambil alih pemerintahan Kelantan, iaitu pada tahun 1993, Menteri Besar Nik Abdul Aziz Nikmat memberitahu kepada rakyat bahawa kerajaan negeri akan menunaikan janji manifestonya, iaitu melaksanakan hukum hudud di Kelantan. Rang Undang-Undang Jenayah Syariah 2 Kelantan itu kemudian dibahaskan di dalam persidangan Dewan Undangan Negeri selama beberapa hari dan mendapat persetujuan lebih 2/3 ahli Dewan. Rang undang-undang itu kemudian dibawa menghadap Sultan Kelantan untuk diperkenan dan ditandatangani. Dengan sedikit penerangan dan ceramah mengenai hukum hakam Islam iaitu hudud cuma terkandung sebanyak 0.001% dari keseluruhan syariah, lalu bersetujulah baginda Sultan Ismail Petra dan terus menurunkan tanda tangan. Selama setahun hudud PAS diluluskan, iaitu dari tahun 1993 sehingga tahun 1994. Nik Aziz Nikmat dan wakil-wakil rakyat PAS Kelantan membuat ceramah ke seluruh negeri untuk menyatakan bahawa hukum hudud PAS perlu dilaksanakan. Bagaimanapun, katanya Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, tidak bersetuju dan dengan itu keluarlah fatwa menuduh orang UMNO kafir kerana menolak hukum Allah. Bagi Dr. Mahathir, jika PAS hendak melaksanakan hudud, laksanakanlah di negeri Kelantan, iaitu di negeri pimpinannya, bukan di seluruh Malaysia. Ini kerana di negeri-negeri lain masih diperintah oleh Kerajaan Barisan Nasional yang terdiri daripada pelbagai kaum, Cina, India, Iban, Kadazan dan sebagainya. Dia nak buat hudud, buatlah dulu di Kelantan. Kenapa perlu laksanakan hingga ke negeri lain? Saya sendiri nak tengok bagaimana Nik Aziz potong tangan pencuri, sebat penzina dan merejam perogol, kata Dr. Mahathir pada tahun 1994. Nik Aziz terdiam dan merasakan PAS Kelantan mula terjerat dengan tindak tanduk sendiri untuk melaksanakan hukum hudud. Dr. Mahathir sudah memberi lampu hijau, malah bersedia mengambil hudud PAS untuk dilaksanakan di Malaysia jika ia berjaya membenteras kegiatan jenayah dan menepati 100% syariah Allah. Selepas berbincang sesama mereka, Nik Aziz mengeluarkan kenyataan Kelantan akan tetap melaksanakan hudud kerana sudah mendapat perkenan baginda Sultan Kelantan selaku ketua agama di negeri itu. Dr. Mahathir berkata, "Okey, teruskan, kita nak tengok." Kemudian, pada 31 Januari 1995, berlakulah peristiwa menggemparkan di Kelantan, iaitu Ahli Parlimen Nilampuri atau sekarang Parlimen Peringat, Muhammad Sabu ditangkap berkhalwat dengan seorang suri rumah yang juga isteri kawan baiknya di bilik 121 Hotel Perdana Kota Baru. Ketika serbuan dibuat oleh 7 orang penyelia agama ke bilik itu, Muhammad Sabu hanya memakai kain tuala berwarna hijau, hak milik kerajaan Kelantan, dan pasangannya Norma hanya tidak bertudung kepala. Kedua-duanya sedang berada di atas katil. Muhammad Sabu menyandar di kepala katil, manakala Norma di kaki katil. Di tangan Norma ada sebotol kecil obat seperti maju. Bagaimanapun, Norma berkata ubat itu adalah ubat buasi. Mengikut hudud PAS Kelantan, jika ditangkap kerana melakukan khalwat, pasangan itu boleh disebat sebanyak 80 kali sebatan. Sejak 31 Januari 1995 hingga pertengahan tahun 1999, PAS langsung tidak menyebut perkataan hudud. Mereka takut ditempelak oleh rakyat dan UMNO yang sebelum ini mendesak Nik Aziz menjatuhkan hukuman hudud ke atas Muhammad Sabu dan Norma. Selepas 4 tahun berlalu, mereka beranggapan bahawa rakyat sudah lupa dengan kes khalwat Muhammad Sabu, maka PAS membangkitkan semula hukum hudud
untuk memancing undi menjelang pilihan raya umum pada November 1999. Rupa-rupanya UMNO dan rakyat Kelantan tidak pernah lupa walaupun sudah 4 tahun kejadian tersebut berlaku. Sebaik sahaja PAS menyebut perkataan hudud, maka rakyat bertanyakan Nik Aziz kenapa hudud tidak dilaksanakan ketika Muhammad Sabu ditangkap khalwat. Ini bermakna Nik Aziz telah mempermainkan agama Islam bila mempergunakan hudud dan Islam sebagai salah satu cara memancing undi dan untuk kepentingan politik sempit semata-mata.